Syarikat-syarikat berkaitan kerajaan dan swasta disarankan untuk melaksanakan inisiatif sekolah angkat bagi membangunkan sekolah-sekolah di dalam negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memperkongsikan mesyuarat khas pembangunan negeri di 6 buah negeri yang dihadiri oleh kepimpinan tertinggi persekutuan dan negeri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Razlan Zaini dalam berita ISU JPM 2025. Syarikat-syarikat berkaitan kerajaan dan swasta disarankan untuk melaksanakan inisiatif sekolah angkat bagi membangunkan sekolah-sekolah di dalam negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sektor swasta terutamanya syarikat-syarikat gergasi boleh menyahut cadangan untuk menyertai program sekolah angkat sekaligus membantu kerajaan dalam menangani pelbagai masalah infrastruktur di sekolah. Beliau yang juga Menteri Kewangan akan meminta Ketua Setiausaha Perbendaharaan Datuk Johan Mahmud Merikan dan Unit Penyelesaian Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ISU JPM untuk membuat penyelarasan inisiatif tersebut bersama-sama Kementerian Pendidikan Malaysia. Beliau berucap demikian ketika majlis berbuka puasa Perdana Menteri bersama syarikat korporat dan syarikat-syarikat berkaitan kerajaan di Cyberjaya. Kampung orang asli Sayung Pinang bukanlah nama asing bagi penduduk daerah Kota Tinggi Johor. Keunikan ekopelancongan yang dimiliki kampung seluas 89.8 hektar ini menjadikan destinasi yang penuh daya tarikan. Kampung yang dihuni lebih 300 penduduk ini kebanyakannya bekerja sebagai nelayan sungai, penuri getah dan pengusaha kelapa sawit. Seiring dengan pembangunan sektor pelancongan, kampung orang asli Sayung Pinang kini bukan sekadar penempatan masyarakat orang asli, tapi satu destinasi yang menawarkan pengalaman unik untuk diterokai. Melalui Geran Sejahtera Komuniti Madani, Sejati Madani yang bernilai RM100,000, kampung ini telah memperkenalkan aktiviti pelancongan baharu termasuk kembara menggunakan kenderaan pelbagai guna ATV yang menjanjikan pengalaman lebih mencabar dengan mengujakan pelancong. Pengurusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Orang Asli Sayung Pinang, Jasni Ahmad berkata, aktiviti pelancongan baharu di Kampung Suku Kaum Jakun mendapat sambutan yang sangat menggalakkan sejak diperkenalkan pada November tahun lalu. Menurutnya, inisiatif ini memberi impak positif kepada penduduk kampung dengan membuka lebih banyak peluang ekonomi serta meningkatkan pendapatan mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2025 pada Oktober tahun lepas turut memuji Kampung Orang Asli Sayung Pinang dalam melaksanakan program sewaan bot untuk aktiviti memancing, berkayak dan ATV yang membantu meningkatkan pendapatan komuniti sehingga RM15,000 sebulan. 414 ketua isi rumah KIR yang terkesan akibat bencana banjir yang melanda daerah Baling bermula 30 September 2024 sehingga 18 Oktober 2024 lalu menerima bantuan wang ihsan BWI yang diagihkan oleh Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Kedah. Kesemua 414 KIR melibatkan 7 mukim merupakan mangsa bencana yang diluluskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA yang telah berpindah dan berdaftar di Pusat Pemindahan Sementara PPS semasa banjir. Sumbangan BWI disampaikan kepada setiap KIR yang terkesan dengan bencana banjir ini merupakan keprihatinan yang amat berhormat Perdana Menteri dalam memastikan rakyat yang terkesan dengan musibah yang diberikan perhatian dan bantuan sewajarnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memperkongsikan mesyuarat khas pembangunan negeri di 6 buah negeri yang dihadiri oleh kepimpinan tertinggi persekutuan dan negeri. Mesyuarat yang diselaraskan oleh Unit Penyelesaian Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ISU JPM ini membincangkan status projek pembangunan di negeri-negeri terutamanya projek Rancangan Malaysia 5 Tahun RMLT dan program-program kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri. Perdana Menteri juga dalam siri jelajah beliau meninjau bazar Ramadan yang diadakan oleh penduduk setempat serta menghadiri program iftar anjuran agensi yang dipertanggungjawabkan bersama kerajaan negeri. Sekian berita ISU JPM, reformasi satu kemestian. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.